Pulanglah sebelum hatimu hilang arah. Ini kisah antara rukyah dan mantera, antara cahaya dan bayang yang berlegar di dunia. Jika sihir menjerat jiwa manusia, ayat Tuhan jadi bentengnya. Di antara rahsia yang tak terlihat mata, ada doa yang jadi senjata. Ini cerita yang jarang manusia dengar, antara rukyah dan mantera. Podcast ini dibawakan kepada anda oleh MAF Studio. Faith in every design, barakah in every home. Masya Allah, tabarakallah. Cantik dia slogan tu Okay, untuk you all yang dah pindah masuk ataupun dah beli rumah, nak renovate dapur ke, living room, nak renovate you punya tempat tidur, bilik, nak cantik-cantikkan rumah awak, sunnah sunnah. Nak cantikkan rumah ni sunnah. Betul, sunnah. Masya Allah. Boleh angkat telefon awak, WhatsApp nombor ni. Nombor apa? 891-333-44 891-333-44. Buat appointment dengan MAF Studio sekarang dan mereka akan datang temu anda. Diorang akan buka diorang punya file. You all akan choose daripada semua A sampai Z. Diorang ada estetik punya design, Islamic punya design, cantik-cantik belaka dan harga yang berpatutan, insya-Allah. So jangan tunggu-tunggu lagi, ambil telefon anda dan tekan butang tu MAF Studio. Cakap dekat WhatsApp tu yang awak adalah pendengar daripada Rukyah dan Mantra. Selamat datang ke rancangan Rukyah dan Mantra, dan bersama kita hari ini, Fad, kita ada seorang perukyah di Singapura. Masya Allah, tabarakallah. Handsome orang dia, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Robbery, badan besar. Masya Allah. Kalau kita pergi perang, kita bawa dia. Betul. So tak lain tak bukan, beliau adalah pengasas Mahabbah Sunnah. Pusat rawatan Mahabbah Sunnah. Masya Allah. Kita kenalkan sahabat kami, Abu Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih datang dekat studio kita ni. Thanks for inviting me, Meng. Pada malam ni, terima kasih banyak untuk kongsikan pengalaman kau lah dengan kita punya penonton Rukyah dan Mantra ni. Diorang suka dengar story-story, kisah-kisah daripada perawat-perawat, perukyah-perukyah dekat Singapura. Pasal untuk mungkin pekerjaan ni bukan satu pekerjaan yang biasa-biasa, orang kata luar biasa. I boleh cakap luar biasa juga pasal it's very interesting. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai macam-macam karinah daripada pesakit-pesakit kita. Kalau nak kata macam-macam jin pun dah kira salah juga macam-macam karinah lah. Ujian mereka berbeza-beza. Ujian mereka tu berbeza-beza. Betul. Ada yang memang teruk na'udzubillah. Ada yang memang buat-buat. Ada juga yang memang betul real lah. Betul. So kita pengalaman kita ni yang mendewasakan kita, yang mengajarkan kita ni semua, kan? So, Correct. Betul. Correct. Kita pun tak nak buat banyak pasal kita dia. Kita nak dengar pasal Mahabbah Sunnah ni. Betul. Apa tu Mahabbah Sunnah? Okay, Mahabbah Sunnah ni, Mahabbah is short form kira kasih love cinta, okay, buat cinta. Love kira kena-mengena dengan hati. That means kita buat benda semua caring lah. Okay, and then sunnah is of course sunnah Rasulullah SAW. Setiap benda yang kita buat, apa amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita ni kena ada sunnah lah. Kan dia tak boleh macam makan nasi putih je, nak ada lauk juga. Okay, so Mahabbah Sunnah ni kita ada buat servis, kita buat rukyah, and also kita buat sertu, kita buat Masya Allah, sertu juga, insyaAllah soon insyaAllah kita buat sertu, and then and other Islamic services. Okay, masih baru lagi lah. Okay, so and at the same time kita akan buat, okay, tak nak sebut dulu lah, cut. Okay, faham. Ini semua ada dalam dia pipe. Ini semua ada surprise dia after that. Okay, so dorang nak ikut kalau dekat social media ada? Social media so far belum lagi. Correct. Nanti kalau ada nanti bilang. Okay. Tapi ni dah Mahabbah Sunnah ni dah, walaupun belum ada socials lagi, tapi dah berapa lama dah?
I would say few months already. Few months Few lah. months. Before I started this, I jalan seorang without any apa-apa company lah. I see. So cuma kita baru start with my other friends juga yang ada experience with Islamic services yang lain. Okay. So kita combine sama-sama. I see. Jadi pengalaman sebagai seorang peruqyah dah berapa lama? I would say dalam 3 years. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. 3 years, Alhamdulillah. Masya Allah. Many more years to come, insyaAllah. InsyaAllah. So 3 tahun ni mungkin banyak pengalaman yang Mungkin tak give up lah. yang belajar lah, yang tak give up Pengalaman yang tak give up. Cuma ada 1% je dekat Singapura ni. Actually tu 1% 1% je 1%. apa peruqyah-peruqyah kat Singapura ni. Betul. Yang aktif, Yang aktif. yang ke depan, yang merawat, yang bantu masyarakat Singapura ni. So kita semua perlukan kau. Betul. Okay, so jangan give up lah. Give up, insyaAllah. Teruskan perjuangan. InsyaAllah. Okay, so dalam rawatan Islam ni, sunnah, we talk about sunnah. Alright. Okay, namanya pun mahabbah sunnah kan. Berapa pentingnya sunnah tu dalam rawatan ni? It's very strong word. Sunnah ni penting sangat dalam keluarga kita, dalam harian kita. Sebab Rasulullah SAW ni dia mengajar kita A to Z tentang whatever yang in dalam agama kita ni, ibadah kita ni, keluarga kita, kita kahwin, kita pisah, ada anak, semua ada sunnah dia, semua ada cerita dia yang Rasulullah SAW sampaikan. So itulah, to me is very very important. And kalau pergi rawatan, for example, I will always bring my kasturi with me. Okay, atar kasturi dan kayu siwak, all this sebab ni mengingat kita tentang sunnah Rasulullah SAW. Kita mengingat, daripada kita ingat Rasulullah ni, kita ingat Allah juga kan. Betul. Jadi bila kita dalam keadaan macam gitu, kita tahu tau the walk life cara Nabi SAW ni. Kita tak boleh ikut sepenuhnya, kita tak boleh ikut 100%, tapi mana yang kita mampu ambil, kita ambil. Betul. And it really ada dia punya barakah dalam rawatan juga, macam for ourselves Definitely. and for the pesakit as well. Itu kau kedepankan tadi tu kau kongsikan kepada kita tu dalam perspektif seorang perawat lah, peruqyah. Dan apa kalau you nak hidupkan sunnah untuk pesakit kita tu? Kenapa penting diorang nak hidupkan sunnah dekat diri mereka? Sebab sunnah ni buat barakah for them. Okay, supaya dia tak lebih keruhkan lagi keadaan. Contoh macam Rasulullah SAW ni emphasize kan, okay, I don't want to quote any hadis ke apa-apa, but this what Rasulullah emphasize kan, bila kita nak berbual dengan orang tua ni, hadapan orang kita kena hormat. Correct? And then kita berbual dengan isteri kita pun kena lembut kan. And then kita didik anak-anak kita, semua ada cara-cara dia. So dalam keadaan yang sangat-sangat keruh ni dalam family, kita put gangguan aside first. Kita jin kita letak tepi dulu. Kita pace diri dulu, family kita dulu. InsyaAllah. Kita bila benda tu terjadi in cara yang kita tak sangkakan, kita fokus back to sunnah balik. Kita tarik balik. And then kita try macam makan berjemaah, wangikan rumah kan, solat jemaah dalam rumah dengan family lah kan. And then from there you can talk about jin. Sebab kalau engkau, maaf cakap when things happen, oh saya pergi suami gini, saya pergi gini, anak saya sebenarnya dah gini, tapi kau just fokus je dekat tu jin yang part, dia sunnah part, macam mana kita nak communicate dengan Allah, kau tak fokus that part sangat. So even after kita perawat datang, okay, after kita dah buatkan apa yang patut lah, and still diorang will rely on perawat. This is pada aku benda yang, pasal that basic sunnah tu kau tak ada dalam family kau tau. So kau keep on relying on perawat. Kenapa jin dia gini, ni ustaz kenapa why benda ni datang balik, kenapa dia gini. So takkan 10 kali nak datang, keep on coming in and out of the house. Bukan kita cakap kita marah, but kita of course kita rasa macam did we feel as a perawat to advise them, to remind them that this is the first thing kau nak kena ada dulu. Aku apa yang Yusuf cakap ni, Yusuf kan? Abu Yusuf, correct. Yusuf, apa yang Abu Yusuf cakap ni benar. Sebagai perawat ataupun peruqyah, kita cuba untuk ada this concept
I'm not sure about yang lain macam mana, tapi kalau dalam Syiraz kita cuba ada this konsep untuk merawat sekali sahaja. Betul. Kalau nak merawat subsequent merawat tu dalam jangka masa yang jauh sikit, bukan dekat. Bukan hari ni I rawat you, besok atau few days later you call I lagi, I datang lagi, tak. Kalau I jahat lah kalau I jahat nak buat duit lah kan, tak bayar kan? Go je. Yes. Dan perawat bukan 1% lagi. Banyak. Makin banyak. Cara kaya jadi perawat. Masya Allah. Pergi call. Tapi tak, kita tak macam gitu. Saya yakin sahabat-sahabat Syiraz juga tak seperti itu. Kita akan tengok pesakit kita dulu. Kita akan diagnose dia, kita akan berikan amalan-amalan dan kita nak make sure dia buat. Betul. Jangan bergantung harapan kepada manusia kita ni, hamba yang penuh dosa ni. Betul. Jangan. Tapi bergantung harapan kepada Allah SWT. Kalau kita dah berikan you amalan, kita dah berikan you cara-cara nak makan apa, cara mandian macam mana, tapi kalau mereka tak buat, tak lakukan, dan macam tadi Abu Yusuf katakan, sakit lagi, masih sakit, lama perawat ni tak bagus lah, kita tukar perawat lah. Makin tukar perawat, tapi obat dia tak makan. I mean in the sense kadang-kadang pesakit ni diorang bukan suka lah, maksud aku tu macam diorang kadang-kadang boleh tersalah faham. Because kita bukan nak mengatakan jangan panggil kita ataupun jangan panggil perawat. Betul. It's just that bila kita datang tu, kita dah nasihatkan, kita dah berikan amalan, kita dah cuba untuk try to kita macam what I always tell pesakit Miftah Syifa is that kita punya tugas sebagai perawat ni, perukiah ni, kita bukakan pintu, kita cakap dengan dia ini jalan untuk baik, tapi the one yang nak kena jalan dia, bukan kita. Dan dia tak boleh expect, diorang tak boleh expect yang kita ni akan pegang tangan, pimpin sampai baik. Sampai baik. Because kalau macam itu, diorang akan sentiasa mengharapkan kepada kita lah, which is not supposed to be the way. Jadi amalan yang diajarkan dan dikongsikan dan sebagainya, diorang nak kena buat. Sebab tu kadang-kadang when they come back to us, aku rasa Syiraz pun akan tanyakan benda yang sama. Dah buat belum apa yang kita nasihatkan? Kalau belum, aku sendiri cakap you do that first. Usahakan dulu, jangan panggil saya dulu, usahakan dulu. Then after that you get back to me, but not immediately. Buat dulu. Macam kalau aku cakap for the next 14 days ke, for the next 7 days ke, buat dulu. Because kenapa kita kasih this timeline? Because kita nak dia sungguh-sungguh buat. Because if during that time, kalau dah alhamdulillah, then dah tak payah panggil kita lah. Means dia dah sendiri faham that this is the way for me to get better. Is first and foremost, macam kau cakap tadi, hidupkan sunnah dalam kehidupan seharian. Yang kedua is build that connection balik dengan Allah SWT. Baru kita boleh faham that this is the way to do it lah. Kalau every time come back to us pun macam kau cakap tadi pun, it's not right also, because it means that you're relying on us to solve your problem, which is not supposed to be the way lah. Mesti senang kata come back to Allah. Betul. Kalau dah jauh sangat kan, dah lama tak berdoa, kan, dah lama tak berdoa, ataupun solatnya tu dilambat-lambatkan, ini semua nak kena betulkan balik lah. Betulkan balik, cantikkan balik. InsyaAllah ada barakah dekat situ, ada barakah ni. Betul lah itu. InsyaAllah. So pengalaman dalam merawat orang ni, boleh share tak dengan penonton? Pengalaman dalam merawat orang. Okay, so ataupun sebenarnya what is the experience that you have untuk kau masuk dalam rawatan ruqyah ni, and how do you relate to the experience sekarang bila kau keluar untuk ruqyahkan orang? Bila dulu macam aku ikut orang, is it? Okay, so dulu of course aku follow seniors and everything kan, sebab diorang lagi pengalaman. So belum confident jalan seorang, so ikut everything, and then when these things happen, kita tahu yang kita ada orang-orang ni untuk tolong. Tapi bila kita jalan seorang, that's where kita tahu kita nak rely direct dengan Allah direct. So from there I learn a lot actually. I learn a lot. Macam bila maaf cakap kita ni manusia biasa there's a period yang kita punya iman ni naik turun tau. Betul. Ada period tu yang kita ibadah kita ni memang 100% lah kawan. Betul. Memang kita solat sunnah kita, memang kita apa kan, rawatan dia tu Allah Ta'ala kasih kita, tolong kita di lain tau. As compared to bila kita complacent, kita slack sikit, and then last minute emergency call kita pergi, bro lain bro. Aku boleh faham benda tu. So kadang-kadang bukan cakap aku tak ready tau benda ni. And even ada orang pernah advise aku lah, and aku rasa ni advice yang baik.
sebelum kau bacakan air dekat orang, sebelum kau nak ubatkan orang, 5 waktu kau kasih betul dulu. Ibadah kau kasih betul dulu. Masya 5 Allah. waktu. Masya Allah. Ya, so kau apa solat sunat kau semua kasih betul dulu. So from there aku rasa macam Dia dalam pasal bila kita turun tolong orang ni, kita nak tolong orang ni, that means even macam mentor kita pernah cakap Ya. kita in between of jin dengan pesakit tau. Who are you? Betul. Kau mana punya besar? Kan Allah je lagi hebat. Allah yang maha besar. Betul. Kau siapa? Betul. So kau nak cakap diri kau, okay, aku ada connection dengan Allah. How sure are you? Memang aku always feel that way lah. So Yeah. due to that, bila aku jalan seorang baru aku rasa benda ni. And then selalu aku I have my own amal ways of kuatkan diri, and then yakin dengan Allah, tauhid kita, you know. So Yeah. benda ni memang Aku tadi imagine Apa? pasal aku ketawa. Bila kau cakap kau jalan seorang kan, Okay. kau tengah berdepan dengan satu perawat pesakit ni lah. Dia kerasukan. Lepas tu kita tahu Ifrit ni, dia punya setan ni macam mana dia punya. Okay. Lepas tu dia cakap, aku Ifrit. Dia depan kau Kita ni macam, alamak, apa level aku nak fight dengan Ifrit Okay, first, okay, sorry to interrupt First of all, aku siapa yang kau nak turun fight dengan aku sih? Yeah. Betul. Yeah. Kan? Yeah. Unless lah, maaf cakap, kalau ulama lah kan, baru ada sama taraf. Aku punya level bukan jin kuncu-kuncu je. Ifrit ni, dia punya level dia ni, dia Nak cakap Masya Allah tak? tak boleh. Dia punya level ni bukan kecil-kecil, bukan kaling-kaling. Correct. Orang kira big time, big game ya. Yeah. Dia big game. Diorang kira big game punya. Diorang bukan kacau macam kita-kita kecil-kecil ni. Diorang akan mengganggu para ulama-ulama ataupun mereka yang betul-betul ada that susah nak cakap macam Dia punya wibawa dia. berwibawa dia tu Yes. takwa dia Takwa, akidah dekat dengan dia Allah punya memang. dekat lah. Macam kita ni, kita solat kadang-kadang lambat, tertinggal kan, lambat. Lepas tu nanti kita ada betul. kalau kita demam kan, macam subuh pun kadang-kadang kita terlepas makan Panadol. takkanlah if nak turun kacau kita kan. Correct. Kadang-kadang kita nak fight dengan kita Kan. pun tak mampu Macam sebenarnya. Thanos Kita game. Betul. Kita pun tak mampu nak fight dengan Ifrit. Sebab itu kita banyak berserah kepada Allah SWT. Correct. Kita banyak berserah kepada Allah SWT. Kita banyak berdoa. Sama juga doa you dengan doa kita sama. Kita doa apa, Tuhan yang dekat Mekah tu dengan Tuhan yang kita ada sekarang ni, kita kat Singapura ni sama. Tuhan yang sama. Dia bukan Tuhan yang berbeza. Allah SWT juga. So kita angkat doa tu, angkat tangan tu kurang sikit lah. So nak kena lebih-lebihkan angkat tangan, berdoa, merintih kepada Allah. Solat sunat taubat tu di akhir sujud tu menangis, berintih kepada Allah, kepada mereka yang sedang sakit, yang tak baik-baik rasanya. Jangan mengharapkan pada manusia, tapi hidupkan sunnah. Mahabbah sunnah, kasih sayang pada sunnah. Orang-orang ni pun bukan minta sakit pun Betul. Tak ada orang Ujian minta orang. benda tu. Tak ada orang minta benda tu. Tapi kalau macam let's say orang tukang obat, kalau dia gunakan bahan sunnah untuk dia gunakan bahan sunnah, tak ada cara dia tukang ubat dia gunakan bahan sunnah untuk ubat orang, tapi dengan cara-cara yang lain. Contoh Okay, dekat-dekat. Okay, ni apa yang kita tunjukkan sekarang ni adalah gambaran kain sal, kain ridak yang penuh. Kalau awak tengok ni, penuh dengan tulisan-tulisan mantra-mantra, dan juga ada grid line, kotak-kotak ni. Macam wafak pun ada juga. Betul, ni adalah wafak lah. So kain ridak ni, kain ni adalah pakaian sunnah. Kalau ni ada pakaian sunnah. So kalau let's say tukang ubat tu, dia tu kirakan dia hidupkan sunnah ke dia mempermainkan sunnah? Macam mana tu? Pada pandangan this is my own personal point of view dia kadang-kadang perawat ni, dia nak buatkan pesakit tu percaya yang benda ni adalah benda yang betul. Dia akan tunjuk yang betul dulu. Dia akan tunjuk benda yang betul. Contoh macam kita pernah dengar a few times, pesakit kalau kita pergi, kita pergi perawat ni, dia akan suruh selawat, dia akan suruh zikir, dia akan suruh baca Quran, solat dan sebagainya. Termasuklah dengan benda-benda yang berkaitan dengan sunnah, macam kain rida ni. Jadi kalau pesakit tengok daripada gambaran luar is okey apa,
kan, benda ni benda sunnah, jadi tak salah. Jadi dia selitkan benda tu, jadi seolah-olah nampak macam tak ada salahnya lah kat situ. So but for me is dia dah mempergunakan sunnah tu untuk memperdayakan orang lain, which is a very, pada pendapat akulah, satu benda yang tak sepatutnya dilakukan. Sebab jangan permainkan sunnah, satu, jangan memperendahkan dengan kita selitkan unsur-unsur syirik kat dalam tu. It's like satu penghinaan. And it's something which is not supposed to happen. Jadi pentingnya untuk kita dekat Ruqyah dan Mantra ni, the reason why kita showcase all this is untuk menunjukkan nampak macam okey, tapi if you look deeper, dia tak okey sebenarnya. So janganlah. So pada sesiapa yang melakukan sedemikian, tolong sedar, dan benda ni tak boleh dilakukan, dan jangan main-main dengan perkara-perkara macam ni lah. Which is not supposed to be lah. Betul. Dia kalau macam dia sama juga kalau kita cakap berbual pasal sihir. Okay, kalau sihir tu nak lebih kuat, dia harus merendahkan ataupun merendah-rendahkanlah Islam, agama Islam. Contoh, ada satu kes ni, Al-Quran tu dia letak dekat dalam jamban dia. So waktu dia nak buang air kecil atau buang air besar, dia kena pijak lah. Pijak Quran tu. So baru naik kan. Aku macam soal tu saya macam kurang ajar korang Ini orang-orang ni lah macam. Tapi bila dia buat gitu, dia punya sihir dia tu makin kuat. Correct. Makin kuat. Ada juga yang macam Quran tu dia ikat, lepas tu dia campak dekat dalam, minta maaf, dekat loji sampah lah, tempat buang-buang sampah kat situ. Lepas tu orang angkat tarik, nampak Al-Quran, you know. Ataupun Al-Quran tu dia tebuk tengah-tengah tu, dia kosongkan tengah-tengah tu, nanti dia letakkan benda bukan. Tadi dia letak kat kaki kan, yang dia orang ikat dia buat macam macam selipar untuk dalam rumah ni. So ini semua diorang lakukan benda-benda gini adalah untuk merendahkan, untuk mempermainkan agama Allah SWT, untuk menguatkan sihir mereka. Agree. Sama juga macam tadi yang kain ridak tu. Ni pandangan aku sendirilah. Dia tidak menggunakan satu pun daripada tulisan Al-Quran, tak, tapi dia itu adalah huruf-huruf, nombor-nombor, ataupun simbol-simbol yang pelik-pelik. Untuk buat apa? Ini untuk selimutkan baby 2 tahun. Ini kes akulah. Untuk selimutkan seorang baby yang berumur 2 tahun. Tukang ubat tu berikan kain ridak. Okay, sunnah, so family kasih pakai lah. Pasal mereka tak tahu. Mereka nampak tulisan Arab. So fikirkan itu adalah bacaan Al-Quran lah. Sebab mereka tak baca. Jap, that was later. Bila aku sampai, diorang tak tahu pun ada tulisan dekat kain tu. Diorang tak tahu. Pasal kain tu tutup. Dilipat, tutup. So macam covered all the way lah. Kain ridak kan panjang kan. So kalau ada orang dia just lipat separuh. Pasal baby kecil kan. Lipat separuh, lipat lagi. So tukang obat tu kata jangan buka kain ni, jangan langkah kain ni. Bila aku sampai, aku nampak kain tu macam, this is the first thing in mind aku, macam kenapa ada kain sel kat sini? Okey lah, mungkin buat selimut. Pasal aku pun menggunakan kain ridak juga. But then again, aku somehow lah terdetik naluri hati ni, firasat ni mengatakan macam ada benda yang tak kena dengan kain ni. Aku pun pergi kat kain tu, ambil dan buka kain tu depan mereka, dan ternyata ada tulisan-tulisan yang macam gini tadi tu. Tapi actually kau dipanggil sebabkan apa? Baby tu kena ganggu kau macam? Betul, baby tu sakit. Dah sekian lama sangat, tak baik-baik. So I was one of the 3 perawat yang datang. Kau yang ketiga? Aku yang nombor 2. Yang pertama tu yang kasih dia kain tu. Tapi lepas aku, diorang nak panggil lagi satu, tapi bukan jalan sunnah. But then aku punya advice untuk mereka tu, cukup-cukup lah. Cukup-cukup, tak perlu hidupkan sunnah kepada diri awak, kepada anak awak, dan lakukan cara rawatan sedemikian. Of course lah, ada mandian dia tu semua, bacaan-bacaan dia, dan kain tu minta untuk aku actually nak ambil lah, nak dispose off, tapi dia kata dia nak
pulangkan balik kepada orang tu. Pasal orang tu pinjamkan, bukan berikan. Pinjamkan untuk selimut baby tu. Yang tak bestnya dalam kain tu ada nama siapa? Azazil. Allah. Dalam kain tu yang So Azazil tu siapa? Azazil tu siapa? So Azazil ni dia kalau ikut dalam kitab-kitab lah. Okay. Dia ada banyak banyak narration So yang paling famous dia dulu adalah malaikat. Ni nama dia Iblis lah. Sekarang ni nama dia Iblis. Dulu nama dia Azazil. Wallahu a'lam bisawab. Macam saya kata tadi, dia ada banyak narration dalam benda ni. Okay. So ada nama Azazil kat situ yang menyeru. Dia menyeru Azazil, pengikut Azazil. So of course lah, secara hukum logik tu kita tahu benda ni salah. Betul. Dan kain rida tu pakaian sunnah. So nak hidupkan sunnah macam mana? Ke nak merendahkan dan nak mempermainkan sunnah? This happen in Singapore by the way. InsyaAllah. So hati-hati bila kita dapatkan perawat tu, hati-hati. Ramai perawat-perawat dekat Singapura, ada yang mereka nampak pemakaian dia sunnah. Bajunya bersih, pakai kain sal, ada pakai sarban. Tapi hati-hati, jangan tengok pada pakaian, tapi tengok kepada dia punya pegangan dia, bacaan dia punya. Kalau peruqyah bacaan tu jelas. Correct. Kita diajar untuk bacakan, untuk merawat dengan bacaan yang jelas. Betul. Dia tak ada sembunyi-sembunyi, tak ada secret-secret. Semuanya dah diatur, dilampirkan seperti itu. Betul. Itu yang kita lakukan. So kalau rasanya macam was-was, put stop lah. Namanya pun family kita apa? Correct. Rumah kita, family kita. We have a right to put a stop. Kena suruh orang tu keluar. Betul. I would do that. Kau tengok macam kenapa kau tak confident baca ayat Allah? Allah tak cukup Ataupun macam diorang baca, tapi after that dia followed by different actions, different gerakan yang mungkin ada question mark kat situ. It's always okay to put a stop and ask, ni apa sebenarnya? Apa yang sedang awak lakukan? Boleh saya faham? Boleh saya tahu apa yang awak sedang awak lakukan ni? Because at the end of the day is what I always bilang pesakit aku kat Mifta Syifa is, the healing is your responsibility. Jadi siapa yang kita panggil tu, kita ada hak untuk menentukan. If the moment you see that something is wrong somewhere, you have to question. Tapi kalau dia betul ikhlas, kalau dia betul tak ada apa-apa yang nak disembunyikan, he will be able to explain to you dengan cara yang jelas lah. Tapi kalau dia macam, kadang-kadang aku mendengar juga, the moment this particular person kalau sekiranya dia question, nanti dia akan naik berang, dia akan marah, jangan mempersoalkan kerja dia. That one itself is really indication that there must be something yang shady lah, kan, yang kita nak kena hati-hati. So macam apa yang saya cakap tu, aku agree. Jangan nampak kepada dia punya pemakaian, dia punya image, what they're trying to portray. Because dukun dengan bomoh sekarang bukan macam dulu. Diorang dah tengkorak tu jalan-jalan. Actually it's true. Ya, bukan macam dulu. Abuja tak ada. Kita daripada gua tengkorak tak ada. Correct. Tapi kadang-kadang dia pakaian is kira boleh nampak, ni macam bawa balik Yaman ni. Kira diorang punya kadang-kadang diorang pemakaian is even better than how we look. Habis? You know, and then it is something yang orang akan terpedaya lah. Correct. So nak kena hati-hati je lah. Itu je. You jangan have judge to, lah Kita tak judge lah. Kita tak judge. Cuma not macam judging. Correct. But it's just have to be careful lah. Kau tahu dulu aku tak pakai songkok tau. Okay. Aku tak pakai. Tapi pandangan, minta maaf semua ni pengalaman peribadi share pengalaman. Tapi pandangan kena masuk tu, ni perawat ke bukan ni? Saya tak pakai songkok. Jalah, tengok songkok pula. Tengok songkok pula kan. Tengok songkok pula cik. Okey lah. So from there awak pakailah songkok. Sama macam kita adalah seorang perawat ni juga. Macam kau tak pakai songkok, nanti kena judge. Pakai je lah. Macam mana kan? Dia perspektif. Kita dekat sini lah, dekat negeri kita ni, perspektif masyarakat Melayu. Nampak songkok je seorang ustaz, seorang perawat. Tak pakai songkok je bukan ustaz, bukan perawat. Then kau punya credibility betul. Drop lah. Drop. Tapi tak apa, yang penting sunnah jangan drop. Betul. Pada lagi of course lah, tengah rawat tu aku tonjolkan lah ke depan cara-cara rawatan yang
benar lah. Yang benar lah. Okay, Jangan tengok pada pakaian. Aku pernah pakai t-shirt dengan seluar jeans je. Habis? Datang merawat lah, pasal daripada luar kan, emergency case. Okay. Emergency case. So have to attend what. Takkan nak balik rumah pakai tukar baju. So Diorang okay lah? mata semua tengok macam betul tak betul. Okay, aku actually ada satu story. Okay. Aku biasa pergi gym usually like after wife aku, anak aku dah tidur. Okay. Then aku Patut keluar. tangan macam tu. Tak. Ini Masya Allah, seorang Islam Muslim yang bench press, sihat, bench Masya Allah. press. tak. Very strong man. Okay, serious. Okay. So aku pergi gym macam during that time, bukan sekarang. That time aku pergi gym, so macam diorang dah tidur like 10-11ish. I can say something close to midnight. So when aku pergi gym kan, like after 1 hour during my workout, aku still have a few more sets. Aku receive call, kena turun Tampines. Okay, certain area in Tampines lah, urgent. Cakap anak dia kena sampuk hantu. Dah 2 jam dia cakap. Please help, dia kata lah. Okay. So guess what, aku dengan aku punya dry fit punya baju, seluar track pants, nasib baik tak gosok pendek je. Okay, kasut Nike aku. Begitu juga atas motor, hujan gerimis je. Dah sampai depan pintu, dah masuk, bapak dia tengok aku atas bawah kan. Actually kita dah panggil orang lain. Tapi aku macam okay, tak apalah, saya minta diri dulu. So aku from there Aku tanya tau, okay, first of all, think positive Yeah. Mungkin Allah nak selamatkan aku dengan keluarga aku from something big. Betul. Maybe Hikmahnya. Second, kau nak fikir macam pikiran golot lah. Maybe korang tengok aku dengan macam gini, macam tak sesuai. proper apa, tak proper, that kind of thing. Okay. So after that day, aku just aku tak ada sampai nak macam jubah, that kind of stuff lah. Basic macam seluar baju macam tutup covered. Sometimes aku pakai songkok, kadang tak, kadang pakai cap. So it's how korang nak judge aku, is up to you. Okay. Okay. Tapi okay, let's just put this out for discussion. Okay. Kita cakap pasal sunnah kan. Alright. So in terms of kalau kita nak pergi ruqyah ni, kita nak menunjukkan sunnah. Correct. But is the dressing is really something pada pendapat kau lah. The dressing, do we need to be an example to that first, then baru kita keluar untuk rawat? Correct. What do you think? Okay, pada pendapat aku, is actually quite important juga, the way you dress up. Unless macam tadi aku cakap, pakai cap ke apa gini semua, when you're outside, jangan kerana pakaian kau reject. Correct. So mesti kau turun juga kan. Okay. So kalau let's say kau kat rumah, kau mesti ada korang punya prep uniform korang apa kan, untuk pakai. Korang pakai kasturi, korang pakai siwak. That means sunnah korang kalau boleh nak tip top kan, baru kita keluar. Betul. Pasal the importance macam mana nak explain Dia kita nak macam bawa gini. kita nak Rasulullah tau. Kita nak that thing inside you lah. It's very hard to explain. Dia kalau kita, this is aku punya take lah. Okay. Bila kita berpakaian sunnah, kita nak pergi merawat. Makhluk jin ni bukan bodoh. Okay, makhluk jin ni bukan bodoh. Mereka akan dapat merasai satu aura. Seorang perawat datang dengan pakaian sunnah, ada barakah dia tu sedang datang. Yang dia nak berdepan dengan seorang perawat ni. Lain bila kita datang seorang perawat dengan t-shirt, seluar jeans, dengan lagi satu seorang perawat jalan sama sudukan syariah juga, tapi dengan pakaian sunnah dia. Dia lebih dekat dekat dirinya tu dengan sunnah melebihi daripada kita yang pakai t-shirt dengan jeans. Okay. So bila seorang orang yang sedang kerasukan ni, dia akan ada macam taken aback sikit pakaian, pasal first impression dia nampak. First impression counts. Dia nampak ada orang datang dengan pakaian sunnah lah, and ready to take on you. So untuk aku, dia punya first impression tu very important. Actually it's true lah. Dia nak sesatkan kau pun kan. Dia macam tengok dia ni dah pegangkan sunnah je. Ni in a sense that dia ada psychological effect juga lah kan. Psychological effect. Yes, correct. Yes, correct. Ni umat Nabi Muhammad ni. Kan. Okay. So dia aku take lah. Correct. Tu juga Alam bisawab. Interesting. Okay. So kita talking about this, kau punya pengalaman sebagai peruqyah. Okay. What's the one kalau boleh katakan kau punya first experience jalan seorang tu, kalau kau masih ingat lah your cases, apa yang kau berdepan, then how do you
counter balik dan sebagainya. Boleh, tapi sebelum tu, sebelum Abu Yusuf daripada Mahabbah Sunnah ni dia kongsikan kita pengalaman dia tu, I'm sure gonna be very interesting. Kita akan sambungkan ke bahagian nombor 2 bahagian nombor 2 bersama Abu Yusuf daripada Mahabbah Sunnah. Alright, sebelum kita akhiri daripada bahagian nombor 1 ni, kita nak kedepankan juga ingatkan awak, kalau yang nak dah pindah rumah tu, nak buat renovation rumah, dapur, nak kabinet nak cantikkan lagi, ada sikit rezeki, nak cantikkan ruang tamu awak, nak upliftkan lagi cantikkan lagi, boleh hubungi MAF Studio di 891 33344. Betul tak? Betul. Okey, 891-333-44 Instagram mereka. Just WhatsApp nombor tersebut 891-333-44 dan mengatakan awak adalah daripada penonton Ruqyah dan Mantra, dan insya-Allah ada dia punya harga-harga lah yang berpatutan dekat situ. Kita jumpa lagi nanti di bahagian nombor 2.